Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Mustaqim Muhammad Isa selaku Ketua Pegawai Eksekutif Evolusi Sdn Bhd. Sudah yang projek itu okey. Syarikat kami Evolusi Sdn Bhd merupakan syarikat teknologi maklumat yang memberi fokus kepada pembangunan aplikasi mudah alih serta sistem digital berasaskan teknologi tinggi. Kami telah beroperasi sejak 2022. Yang projek itu 2 juta. Jenis perniagaan kami adalah dalam bidang teknologi dan pembangunan aplikasi mudah alih serta pembangunan website. Produk utama kami ialah Risiko, iaitu aplikasi pengurusan kewangan dan percukaian secara digital dibina khas untuk perniagaan SME. Apa keunikan Risiko? Ialah penggunaan teknologi automasi pintar yang membolehkan resit disimpan, dikategorikan dan dianalisa secara automatik. Hanya snap dan upload sahaja. Aktiviti utama perniagaan kami merangkumi pembangunan aplikasi dan sistem, penyelenggaraan dan penambahbaikan teknologi, sokongan pelanggan dan konsultasi. Melalui aplikasi Risiko, pengguna hanya perlu muat turun gambar resit dan sistem akan menyusun secara automatik. Ia juga menyediakan laporan kewangan seperti penyata untung rugi serta membantu pengguna mengurus cukai dengan lebih mudah dan sistematik. Sehingga kini, Risiko telah berjaya mencapai lebih 16,000 pengguna berdaftar di seluruh Malaysia. Kami juga telah mula menarik pelanggan berbayar serta menjalin kerjasama strategik dengan firma perakaunan di Malaysia. Antara aset sedia ada kami termasuk infrastruktur sistem berasaskan cloud seperti AWS, aplikasi yang tersedia di platform Android dan iOS, pasukan teknikal dan operasi yang berpengalaman, pangkalan pengguna aktif di seluruh Malaysia. Risiko bukan sekadar aplikasi, tetapi solusi kepada masalah sebenar usahawan. Tambahan pula, Risiko membantu menjimatkan masa, mengurangkan kesilapan dan meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan dan percukaian. Sekiranya saya diberi peluang sebagai pemenang program ini, kami bercadang untuk menggunakan dana ini bagi menambah baik sistem Risiko 2.0 dan memperluaskan pemasaran ke seluruh Malaysia serta membantu lebih ramai usahawan Malaysia mendigitalkan perniagaan mereka khususnya dalam kewangan dan percukaian. Kami percaya Risiko mampu menjadi platform kewangan digital tempatan yang membantu usahawan Malaysia berkembang ke tahap yang lebih tinggi.